Okay, sekarang ni Pos Arkin ada dekat Paguh Bandar University Paguh. Tak tahu lah jam dekat mana. Daripada pukul apa kita? Pukul 1 ke pukul 2 tadi? Ya. Satu dalam pukul 1 lebih lah macam tu lah. Kita daripada KL datang ke sini 2 jam je. Ini dah berapa jam? Aku tak tahulah jam dekat apa. Dari situ slow. Dari depan sana pun slow. Boleh tengok dekat sana. Sana pun slow. So tak tahu apa yang ada dekat depan. Hari tu dah kena dah. Pisang mat. Kena hari 8 jam. Sebab lori terbalik. Yang ni dia maintain 18 km, 30 km. Tak tahu apa yang ada dekat depan tu. Cuba korang komen sikit kat bawah tu. Apa yang berlaku. Saman. Jagi nak pergi Melaka. Lepas tu balik KL balik. Yang ni untuk projek renovation lah. Renovation. Kami ni laju-laju kan. Kiri, orang semua kiri baik. Apa korang boleh tengok sini lah. Jalan ni. Dah 3 line dah orang buat. So Pos Arkin terpaksa berhenti sekejap. Disebabkan nak buat hajat. Kita dah buat hajat tadi. Dah okey lah ni, dah ada harga dah sikit. Tak boleh juga nak tahan-tahan ni. Tengok depan sana. Korang boleh tengok sini ya. Tinggal dia sekejap je. Tapi tu bahaya highway. Okay. Wildfire. CP-CP. So jumpa the next. Siapa yang nak jumpa Pos Arkin, korang tegur dekat Johor. Pos Arkin bagi duit Dah follow, bagi tahu dah follow. RM50 ke RM100, okey? Apa pun jadi tuan. Like, comment, follow and share video ni. Repost ramai-ramai. Yang mana nak set appointment dengan Pos Arkin, tak kisah korang nak set appointment by installment, by progress dan juga apa yang kita nak buat Baik apa lagi? Cuba korang cadang dekat bawah. Pos Arkin nak buat apa? Installment pun dah buat. Promo Merdeka pun dah buat. Apa lagi? Kalau kita buat cabutan bertuah macam mana? Cuba korang komen. Apa yang kita nak buat cabutan bertuah tu? RZ, siapa ada RZ? Boleh komen dekat sini. Pos Arkin nak RZ 2 biji. Mampu milih. Okay?